Baru-baru ini, pelawak Syuk Saha menafikan dakwaan menyembunyikan dokumen penting berkaitan diagnosis jantung milik bekas isterinya, Farah Saleh. Syukri Muhammad Saha, 39, atau dikenali sebagai Syuk Saha, enggan terus dipersalahkan meminta pembantu rumah menggeledah seluruh kawasan dalam kediamannya bagi mencari dokumen yang berkaitan dengan Farah Saleh. Dalam perkongsian di media sosial, Syuk dan pembantu rumahnya tampil memberi penjelasan mengenai tuduhan yang dilemparkan oleh Farah. Sebelum ini, pembantu rumah yang sama mendakwa Farah ada meminta pertolongannya untuk mengemas barang sebelum meninggalkan rumah. Walau bagaimanapun, pada Selasa 11 Jun 2025 lalu, Farah memuat naik hantaran di Instastory miliknya memaklumkan dia masih belum menerima dokumen diagnosis jantung yang berada dalam simpanan Syuk. Menurut Farah, dokumen tersebut diperlukan bagi memudahkan proses melahirkan cahaya mata pertamanya dan menganggap Syuk sengaja ingin menyukarkan urusannya. Sebelum ini, pada November 2024, Farah mendedahkan dirinya menghidap masalah jantung dan disahkan hamil ketika melakukan pemeriksaan kesihatan. Farah turut memaklumkan sepatutnya menjalani pembedahan jantung, namun prosedur itu terpaksa ditangguhkan. Untuk rekod, Farah dan Syuk mendirikan rumah tangga pada November 2023. Bagaimanapun, perkahwinan mereka berakhir selepas Syuk didakwa melafazkan cerai talak 1 terhadap Farah menerusi panggilan telefon. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, diharapkan semoga urusan Syuk Saha dan Farah Saleh dapat diselesaikan dengan baik.